Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rekan-rekan Radio Amato. Selamat datang ke sesi kelas mengenai Badan Kawasalia dan ITU. Okay. Dua badan penting yang mengawal Radio Amato di Malaysia dan global. Sebelum kita mula memancang atau memegang radio adalah sangat penting untuk kita faham bahawa dunia komunikasi ini tidak berfungsi secara sendirian. Ia mempunyai undang-undang baik di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Hari ini kita akan melihat siapa yang menjaga frekuensi kita di Malaysia dan bagaimana sebuah badan dunia di Switzerland mempengaruhi cara kita berkomunikasi di sini. Baik, mari kita mulakan. Di Malaysia, nadi utama komunikasi kita adalah MCMC atau SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mereka adalah penguatkuasa dan juga pentadbir. Tugas mereka luas. Dari menguatkuasakan undang-undang hinggalah menguruskan spektrum radio supaya tidak belaga ataupun berlanggar antara satu sama lain. Khusus untuk kita sebagai peminat radio amatur, MCMC adalah badan yang menetapkan syarat-syarat lesen. Okay. Mereka yang sediakan selibas peperiksaan RAI yang anda akan duduki dan mereka juga yang mengeluarkan sijil serta AA. AA itu tahu tak apa? AA itu Apparatus Assignment untuk stesen anda. Okey, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. ITU adalah sebuah agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Ini just general knowledge lah. Dia PBB ni tak masuk dalam maksudnya. Fikirkan ITU sebagai Parlimen Telekomunikasi Dunia. Maknanya yang besar ni, yang besar sekali. So, Malaysia ada ke dalam tu. Malaysia adalah satu negara anggota. Tanpa ITU, koordinasi frekuensi antara negara akan menjadi kucak-kacir. Bayangkan kalau tak ada orang yang jaga undang-undang, tak ada orang yang menguatkuasakan undang-undang, apa jadi? Takkan boleh bercakap punya, semua nak bercakap. Semua nak tekan PTT. Lalas, silent. Okay. Next, ITU mengeluarkan satu dokumen yang dipanggil Radio Regulation. Yang ni ada dalam buku Rule and Regulation tu. Nanti tuan-tuan baca balik tahu yang ni semua. Ini saya ambil. Kata orang ni just highlight. Whistleblow. Ini adalah kitab undang-undang radio amatur antarabangsa. Semua negara anggota termasuk Malaysia wajib merujuk kepada dokumen ini untuk menentukan frekuensi mana yang boleh digunakan untuk perkhidmatan amatur dan mana untuk perkhidmatan lain. Maknanya kita kena ingat, kita ada sharing tau. Ada sharing frekuensi dengan lain-lain perkhidmatan. Baik. Dekat sini, kita cuba tengok. Dekat mana Malaysia? Okay. Cuba tengok. Sila beri perhatian pada slide skrin ni sekarang. Yang dekat skrin ni. Ini kerana ia kerap keluar dalam peperiksaan. Dunia dibagi kepada 3 wilayah. 3 region. Okay. Region 1, Eropah dan Afrika. Region 2, Amerika. Region 3, Asia Pasifik. Termasuk Malaysia. Tu yang saya bulat merah kecil. Kecil je. Chicken nut. Okay. So, tuan-tuan kena faham. Bila sebut je region, tuan-tuan tahu dah Malaysia, region mana. Dia akan tanya. Maybe soalan dia agak simple. Malaysia berada di region mana? Cukup 3. Jangan letak region lain. Dah dapat markah dah kat situ. Okay, ingat? Malaysia, region 3. Okay. Bagaimana mereka bekerjasama? Benda ni mudah je. ITU menetapkan standard global peringkat makro. Makro tau. Mana besar, luas. Manakala MCMC menterjemahkan dan menguatkuasakan standard tersebut di dalam Malaysia. Peringkat mikro. Mana? Malaysia. Okay. Tak ada tempat yang tak terlibat. Semua tempat selagi ada amateur radio. So, amateur
radio tu sendirilah yang akan mematuhi undang-undang tu. Jadi peraturan yang kita ikut di sini sebenarnya selaras dengan peraturan dunia. So, kena banggalah. Sebab tu kita boleh berkomunikasi seluruh dunia. Tak kisah tuan-tuan dekat mana, duduk dekat mana, kampung mana, ceruk mana. As long as tuan-tuan punya setup cantik, boleh bercakap dengan negara-negara region 1, region 2. Kira itulah yang kejayaan tuan-tuan mematuhi undang tempatan merangkumi antarabangsa. Takkan bangga tu. Kan? Bukan kayaknya apa nama ni hobi tu. Baik. Kenapa kita perlu peraturan antarabangsa? Kerana gelombang radio tidak mengenal sempadan negara. Okay, borderless. So, kita bercakap ke semua stesen. Yang penting stesen amateur. Amateur radio, so makna tak kira kat mana region 1, region 2, region 3. Yang penting, dia respon, dia bagi apa nama? Dia bagi signal strength. Berapa? Kalau 59 cantik. Kalau tak 59, tak berapa dengar. So, cek balik setup. Pastikan dia hampir ke 8, hampir ke 7 dah cantik tu. Baik. Kerana gelombang radio tidak mengenal sempadan negara. Tak kira sempadan negara mana, dia tak pakai pasport, dia tak cop apa, dia akan terus straight. So, sebab tu kita kena obey the rule. Okey. Kita berkongsi spektrum dengan pengguna lain seperti penerbangan dan maritim. So, that's why ada few frekuensi tu kita share dengan lain-lain perkhidmatan. So, mana-mana yang agak rare tu, yang dipakai oleh perkhidmatan lain tu, kena keep asking lah. Stesen tu dipakai ke tak, adakah orang monitor ke stesen tu dulu sebelum menggunakan. So, make sure ikut prosedur tu. Sebelum bila buka stationnya, jangan main terjar. Tekan BTT terus cakap. Okay? Just tanya dulu. Okay? Peraturan ini memastikan kita tidak menyebabkan gangguan berbahaya, harmful interference lah kepada perkhidmatan kritikal yang lain. Okay? Sebagai kesimpulan, memahami peranan MCMC dan ITU bukan sekadar untuk lulus peperiksaan saja, tetapi untuk menjadi kita pemancar radio yang bertanggungjawab. Tapi macam radio kat Malaysia, okey. So far yang ni semua orang yang obey the rule. Kalau tak, macam mana orang nak lulus apa nama ni exam? Sebab almost more than 50% adalah undang-undang. Kita perlu ingat bahawa setiap kali kita menekan butang PTT, PTT tu makna dia butang yang dekat mikrofon tu, push to talk. Kita sedang menggunakan sumber alam yang terhad iaitu spektrum radio yang dikawal selia dengan teliti agar tidak mengganggu pengguna lain. Dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh MCMC selaras dengan garis panduan ITU, kita dapat memastikan hobi ini kekal selamat dan teratur untuk semua. Okay, jangan selfish tau. Walaupun you punya stesen besar macam RTM tu, tapi kita still amateur radio punya hobi. Kita adalah orang yang sama hobi. Walaupun kecil, jangan rasa kecil. Kalau besar, jangan rasa besar. Kita sama. Because bila kita bercakap, kita hanya kena suara je. Okay. Anyway, itu rasa yang terakhir. Dekat skrin tu tengok ringkasan yang kita belajar hari ni. MCMC. Kawal. Kawal selia. Amateur radio kat Malaysia. ITU antarabangsa. Malaysia ahli ITU. Berada dalam region 3. Radio amatur adalah orang yang mematuhi kepada dua undang-undang tu. Okey, mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan oleh MCMC bermakna anda juga mematuhi undang-undang antarabangsa. Anyway, saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda. Jika ada sebarang soalan mengenai peranan badan kawasan, sila komen dekat ruang komen kat bawah tu. InsyaAllah ada kesempatan saya jawab. Sebelum saya mengakhiri kelas video ni, saya cuba tuan-tuan jawab soalan selepas ni. Ada 2 slide saya sediakan. Soalan dia tak keluar. Maybe ada 2-3 ataupun 1-2 soalan tak termasuk. Tapi general lah. Tapi kebanyakan saya try ambil soalan yang berkait dengan
video yang tuan-tuan tonton tadi tu. So, kalau tak faham, ulang balik. Kalau tak faham juga video ni, buka buku. Okey? Kalau tak faham lagi, kena tanyalah senior. Okey? Kalau tak tanya, tak faham juga, email saya. Okey? Ataupun dekat Facebook ada DM saya. Okey? Baik. So, tuan-tuan kena ingat perkara penting je yang seperti ringkasan ni, dalam ringkasan ni. And then tuan cuba elaborate balik. So, bila boleh elaborate maknanya faham. So, dalam exam besok tak payah pening kepala dia. Just stick, dah okey. Saya doakan semua boleh lulus insyaAllah. Tapi follow lah saya, and then video-video akan datang, akan ada lagi yang baik. Okey, contoh dekat skrin ni soalan contoh 1 dan soalan contoh 2. Nanti tuan-tuan bukalah. Tengoklah betul-betul. Baca satu persatu dan faham baru jawab. Okey, terima kasih. Dalam video seterusnya kita akan tetap masih dalam badan kawal selia, tapi lebih kepada tajuk yang lain. Sebab kawal selia ni ada agak besar sikit, saya cuba kecilkan, ambil poin-poin yang penting saja. So, jangan lupa subscribe Pujang Radio Matok QRT 73. Assalamualaikum.